Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhazka Afifah melaporkan secara langsung dari Dewan CAS Universiti Utara Malaysia, di mana kini sedang berlangsungnya satu program yang cukup menarik perhatian ramai. Skrin besar, lampu malap, snack di tangan dan debaran dalam dada. Semua ini hanya boleh bermaksud satu perkara, iaitu ECC Movie Night 2025 Racun Sangga sedang berlangsung. Seawal jam 7.30 malam, para peserta sudah mula memenuhi ruang lewar Dewan CAS Universiti Utara Malaysia. Kelihatan ramai yang hadir bersama rakan-rakan, masing-masing teruja untuk menyaksikan tayangan istimewa malam ini. Walaupun ruang dewan dipenuhi pelajar, suasana tetap terkawal dan teratur, jelas menunjukkan perancangan rapi dari pihak penganjur sendiri. Baik jam 8.30 malam, lampu dewan dipadamkan dan tayangan dimulakan. Paparan skrin besar menyala dengan visual pembukaan filem Racun Sangga. Filem yang berdurasi hampir 2 jam ini membawa penonton menyelami kisah penuh misteri tentang ritual terlarang dan dendam lama yang syarat dengan unsur budaya dan elemen seram psikologi. Sekarang ini saya berada di sini bersama pengarah program ECC Movie Night 2025, Azwar Razik, untuk mendapatkan pandangan secara langsung mengenai program yang baru sahaja berlangsung ini. Jadi, boleh ke kongsikan kepada kami apakah objektif utama penganjuran ECC Movie Night 2020 ini? Ada tujuan lain dari sudut penglibatan ahli kelab dan promosi ECC itu sendiri? Thank you for the question. Okay, so basically untuk program Movie Night kami ni, kita memang cuba menggalakkan lebih banyak aktiviti pada semester ni yang melibatkan banyak pelajar, dan biasanya untuk setiap semester kami memang akan cuba mempelbagaikan aktiviti dan program. Kita sekarang dalam usaha untuk kita kata mempromosikan ECC kepada ramai orang. Bagaimana pula dengan pemilihan filem? Kenapa filem Racun Sangga ini menjadi pilihan utama tayangan malam ini? Mula kita tapis dulu, kita akan ketengahkan beberapa pilihan dan kita akan minta AJK untuk vote. Racun Sangga ni dipilih sebab kami tertarik dengan dia punya nilai yang tersembunyi, di mana kita boleh tengok sendiri apa akan jadi kalau kita tak mengamalkan konsep redha dan tawakal. Jika kita ada sejarah silam dengan samuan ke apa ke. Adakah ECC bercadang untuk teruskan lagi program seperti ini di masa akan datang, atau mungkin ada penambahbaikan yang ingin dilakukan supaya lebih meriah dan memberi impak yang lebih besar kepada pelajar? So harapan kami of course lah, kita memang cuba saya upaya untuk mempromosikan ECC ni, dan kalau boleh kita nak ramai lagi orang tahu yang ECC ni wujud. Kita harap semester depan jika kita buat lagi program ni, kita mungkin boleh target lebih ramai partisipan. Dan kalau tengok dia kita ada jualan air kan, kita sebenarnya trial saja. Jadi disebabkan jualan air tu dapat sambutan, mungkin insyaAllah kita akan cuba tambah macam goreng-gorengan ke untuk tarik lebih ramai orang. Terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat bermakna dan pandangan yang jelas tentang program ECC Movie Night 2025 ini. Semoga program seperti ini dapat diteruskan dan terus memberi manfaat serta pengalaman berharga kepada para pelajar UUM pada masa akan datang. Itulah sedikit sebanyak sorotan daripada program ECC Movie Night 2025 Racun Sangga. Saya Nurhazka Afifah melaporkan bagi berita Aksara Minda. Sekian, terima kasih.